Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul bertemu kembali. Tuan-tuan, saya minta maaf tahu 2 hari saya tak ada Semalam saya tak ada, semalam pun saya tak ada. Sorry tuan-puan, saya tekak sakit, suara saya tak ada tuan-puan. Saya bukan sengaja-sengaja tak nak live. Masalahnya suara tu macam itik nila tuan-puan. Betul ke itik nila tekan-tekan tak keluar suara tuan-puan. Ni pun saya minta maaf tuan-puan kalau suara saya slow, suara saya agak perlahan. Bukan sebab apa tuan-puan, nak jaga-jaga lagi suara tuan-puan. Alhamdulillah, suara saya semakin elok. Tuan-puan, jom boleh masuk tuan-tuan live saya. Seperti biasa yang berada di platform TikTok, boleh bantu saya tap screen, sharekan live kita tuan-tuan. Boleh? Seorang buat 2 kali share boleh tuan-tuan. Kita ada 800 share. Boleh tak tuan-tuan? Hampir 500 mati memandang. Kita target tuan-tuan dapat 800 ke 1000 share. Boleh tak? Juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada di platform TikTok, jangan lupa tap screen tau. Sampaikan kita 150,000 like insya-Allah. Tuan-puan di Facebook berkhabar sihat ke? Jom tuan-tuan dan puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tuan-puan, jom hari ni kita nak sambung tuan-puan. Nak sambung apa ni Ustaz? Ustaz kenapa suara Ustaz macam lemah lembut? Ustaz kan selalu garang. Suara tak ada, suara pun elok. Kalau suara elok, tuan-puan garang balik. Okey. Tuan-puan, kita masih lagi membicarakan fardu ain Ramadan dan salat, iaitu syarat wajib salat. Tuan-tuan, salat ni dia ada syarat wajib. Dah ready ke belum ni? Sekejap, saya lupa nak tanya. Dah ready ke belum? Kalau dah ready, cuba komen ready ramai-ramai. Tuan-tuan, dah ready ke belum? Kalau dah ready, sila komen ready ramai-ramai tuan-tuan. Saya nak tengok. Kau ada yang tak ready lagi kau? Dah sedia dah? Pensel ada pensel? Suara bergema macam rumah kosong. Allah, saya lupalah nak beli mikrofon untuk saya punya TikTok saya. Alamak, sorry. Sekejap lagi saya beli Kan ambil live pukul 12. Saya rehat tengah hari sekarang, saya pergi beli terus. On the spot saya pergi beli. Sorry tau. Baik teman. Sekejap saya tengok ada tak saya punya mikrofon. Sekejap saya cuba. Alah, tak ada lah tuan-puan. Saya minta maaf tak ada tau. Tak apa. Sekejap lagi tengah hari saya pergi beli terus mikrofon InsyaAllah esok dah dengar suara saya clear lah. Okey tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan, jom syarat wajib salat. Apa dia syarat wajib salat tuan-tuan? Syarat wajib ni kalau ada dekat diri kita wajib. Tuan-tuan tengok diri tuan-tuan, tanya diri kita, tengok diri kita, tanya diri kita. Tengok diri isteri kita, tanya isteri kita. Tengok diri anak kita, tanya anak-anak kita. Okey, keluarga kita tuan-tuan. Kau tak payah tengok keluarga jiran sebelah. Faham tak? Bab solat ni, keluarga kita dulu tuan-puan. Tengok diri kita, tengok isteri kita, tengok anak-anak yang di bawah tanggungjawab kita, ada tak dekat dia syarat sah solat? Ada ke tak ada? Nombor 1, Islam. Kalau kita Islam, isteri Islam, anak-anak kita semua Islam, maka wajib solat. Sabar dulu, ada syarat wajib dia lagi. Itu nombor 1. Nombor 5 tuan-puan, berakal. Tengok kita berakal tak? Alhamdulillah ada akal. Kot ada yang hilang akal kan. Isteri kita tuan-puan ada akal tak? Ke ada yang kahwin dengan isteri dia tak ada akal tuan-puan? Semua kahwin dengan isteri masing-masing ada akal kan? Suami masing-masing ada akal kan? Anak masing-masing, anak ni lain sikit. Kalau anak tu kecil tuan-puan,
Anak tu kecil lah. Kita kata baby 6 bulan. Apa 6 bulan tuan-puan? Faham tak? Maka dia tak wajib lah ketika itu. Tapi kita, isteri kita wajib. Sebab kita Islam, isteri kita Islam. Kita berakal, isteri kita berakal. Maka wajib solat. Habis tu Ustaz, kalau orang yang tak berakal macam mana Ustaz contoh Contohlah orang yang dia tiba-tiba dia gila tuan-puan. Dia gila waktu maghrib. Kan ada orang dia kadang-kadang sedar, kadang-kadang dia gila tuan-puan. Hilang akal dia. Sebab apa? Sebab sakit yang disahkan oleh doktor. Ada kan? Orang yang kena makan ubat tuan-puan, tak makan ubat tiba-tiba datang penyakit dia. Datang penyakit apa? Hilang akal dia. Ketika itu dia tak wajib solat. Qada ke tak qada Ustaz? Sebahagian ulama kata tak perlu qada sebab time tu dia dah hilang akal. Apa? Sebahagian ulama kata kena qada lah. Faham tak teman? Orang yang gila, mabuk, pitam tak diwajibkan solat teman. Faham clear? Dapat? Okey. Berakal tuan-tuan. Yang ketiga, baligh. Apa itu baligh? Salin tuan-tuan. Kan lupa kan ajar anak ni. Ni kuliah fardu ain percuma ni tau. Tak bayar-bayar. Tuan-tuan support kita beli produk je lagi. Cepat nak beritahu tu kan. Orang yang sawan Ustaz, sama. Tapi kalau dia gila belum habis waktu Ustaz. Gila belum habis waktu, maksudnya dia gila. Dia sedar balik, waktu belum habis. Awak kenalah salat. Contohlah tuan-tuan, saya bagi tahu. Isyak tuan-tuan. Isyak panjang. Okay, katalah dia gila pukul 10 malam. Sampai pukul 5 pagi dia sedar. Dah makan ubat elok sedar semua tuan-tuan. Kena solat tak? Tentu dia dah sedar kan? Ada waktu kan? Solat lah. Sawan Ustaz, sawan pun sama. Sawan, mabuk, pitam, gila, sama lah tuan-tuan. Dengan syarat betul-betul bukan buat-buat gila. Bukan perangai kau gila-gila, bukan. Walaupun ujung waktu, kena solat sebab belum keluar waktu lagi. Dan dia bukan sengaja. Okay? Nyanyuk Ustaz, nyanyuk yang terlampau teruk tuan-tuan, Alzheimer, dementia, sama tuan-tuan. Okay? Dia hilang kewajipan ketika itu. Nyanyuk betul tau, bukan sangat kau tinggal kunci kereta tu nyanyuk. Ustaz saya nyanyuk tau. Kunci kereta saya lupa letak mana. Nyanyuk dah saya ni. Tak payah solat lah. Macam cantik muka kau. Itu bukan nyanyuk, tu pelupa. Nyanyuk ni suatu penyakit yang disahkan oleh doktor tuan-tuan. Okay? Bukan disahkan oleh diri sendiri. Faham tak? Buat-buat gila Ustaz. Masuk Tanjung Rambutan. Mabuk, pitam sama tuan-tuan. Okay? Baligh tuan-tuan. Nombor 3 baligh. Baligh ni apa? Sudah sampai umur. Okay? Sudah sampai umur. Tadi Ustaz ada sebut mabuk termasuk ke? Ya, mabuk pun sama tuan-tuan. Habis tu orang yang minum arak, dia solat. Tiba-tiba dia minum arak. Ada tak? Mungkin ada lah. Dia solat tapi dia minum arak. Minum arak dia mabuk. Mabuk. Dia tak boleh solat ketika itu. La taqrabus salah wa antum sukara. Ayat dalam Quran. Jangan kamu mendekati solat dan kamu mabuk. Dah mabuk tuan-tuan, dia bukan tahu pun dia buat apa. Maka tak wajib solat ketika itu. Tak sah solat dia ketika itu. Tak wajib solat dia ketika itu. Tak wajib lah. Habis tu Ustaz, dia minum arak tu kan dosa. Ya, tu memang dosa. Saya tengah cerita pasal wajib ke tak wajib solat. Faham Kalau mabuk minum air tuak, tak kisahlah mabuk minum air apa pun. Okey? Faham Tak kisahlah mabuk minum apa sekalipun. Air tuak ke, air apa ke. Jangan mabuk cinta sudah. Faham tak? Mabuk cinta. Mabuk cinta lain bab lah, tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz, baju Ustaz pakai kurta ni warna apa Awak nak beli raya nanti ke? Entahlah tuan-tuan, jangan tanya saya warna tau. Saya tahu warna coklat tu je dia tahu. Saya ni sama warna saya tak tahulah. Dia punya detail warna light lah, brown lah, tu lah, itulah, coklat sikit lah. Yang saya tahu coklat. Saya tahu semua warna coklat je. Saya tak tahu lain tuan-tuan. Faham? Boleh tuan-tuan clear? Coklat kot. Brown lah baju saya ni. Boleh tuan-tuan? Baligh sudah sampai umur taklif. Tuan-tuan, ada beza baligh dengan mumayyiz. Mumayyiz ni tuan-tuan, biasanya dah boleh urus diri sendiri. Biasanya budak tadika lah tuan-tuan. 5 tahun, 6 tahun darjah 1. 5 tahun tak sangat. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dah mumayyiz, maka boleh puasa. Puasa pula. Puasa pula. Boleh solat.
Tapi dia tak wajib solat lagi. Tak wajib, tak semestinya, tak ajar tuan-puan dengar betul-betul. Mak ayah, Ustaz, apa salahnya Ustaz? Anak saya ni kan tak wajib solat lagi. Memang tak wajib. Saya faham tak wajib solat. Tapi kena ajar. Dia tak wajib. Tapi kalau dia buat, tetap sah. Tak berdosa pun. Sebab tu budak-budak tuan-puan belum memayis darjah 3. Belum balik darjah 3. Kan macam darjah 3 kan dah balik kan? Darjah 3 kan memayis. Nampak macam darjah 3 kan dah memayis, darjah 4 kan? Boleh tak jadi imam Ustaz? Jawapan dia boleh lah. Kenapa boleh jadi imam Ustaz? Sebab dia dah memayis, cuma belum balik. Dia solat tetap sah. Cumanya tuan-tuan, dia solat tetap sah, cumanya dia tidak wajib solat. Faham tak tuan-tuan? Okay, walaupun belum balik, ajar anak kita tuan-tuan. Nak tunggu balik baru nak ajar dia tuan-tuan, lihat sekarang. La ilaha illallah. Kenapa plug ni? Jom tuan-tuan, saya nak adjust plug ni. Boleh tuan-tuan Balik ni bila Ustaz? Balik ni kalau lelaki keluarnya air mani. Wanita keluarnya darah haid. Itu balik. Ustaz batuk, saya baru nasihat ni. Clear tak tuan-tuan? Jadi anak-anak tuan-tuan kalau memayis, kan, kau jangan halang daripada jadi imam. Ni masjid kampung tuan-tuan. Kadang-kadang macam tu. Saya bukan nak tegur semua masjid kampung, tak. Sebahagiannya masjid kampung tuan-tuan. Budak-budak tahfiz baru umur darjah 5, 11 tahun. Jadi imam. Kan mengaji sedap kan? Apa salahnya dia jadi imam tarawih? Belakang tu kan ada orang imam lebih dewasa, boleh tegur dia. Tak pandai lagi Ustaz, bab solat tak apalah, tegurlah, ajarlah. Kerana solat di belakang imam mumayyiz belum balik, darjah 5, hukum dia sah. Tuan-puan ada anak, darjah 5 ada, tuan-puan suruh dia jadi imam. Tuan-puan belakang dia. Dia solat elok semuanya rukun, semua cantik, sah tak Ustaz? Sah. Tapi Ustaz, dia tak sunat. Kalau dia tak sunat, suruh dia cuci dulu kemaluan dia yang depan tu. Okay? Sebab kemaluan tu tanggung najis tuan-puan. Dia cuci, dia kelepetkan dulu kemaluan dia, cuci elok. Lepas tu tuan-puan suruh dia solat. Kalau dia tak sunat lagi lah. Kalau dah sunat, okey lah. Faham tak? Ni apa benda pula ni, ada Telegram fake ni. Ya tuan-puan, saya nak cuba blok jap. Ngarut ni Mana blok ni? Blok account. Okey, dah tuan-puan, saya dah blok dah. Tapi kalau ibu tunggal, kalau tiada imam, sah juga tu. Sah. Dia tak tuan-puan bab balik ni. Kalau kita dah balik lah. Kita dah balik, isteri dah balik, confirm lah kan. Anak dah balik, wajibkan dia solat tuan-puan. Jangan ajak anak time dia balik baru solat tau. Memang lihat tuan-puan, ajar pada sekarang. Okey, suruh dia solat tuan-puan, ajar dia sekarang, paksa dia solat. Jangan tunggu ikhlas. Ustaz, anak saya tak ikhlas Ustaz. Mana kau tahu? Memang tak ikhlas tuan-puan. Buat je. Ustaz tak buka beg kuning ke? Ada. Sekejap lagi kan? 10.45. Ustaz tak akhir tak sebut Sayyidina boleh tak? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Pun sah. Nombor 4 tuan-puan, syarat wajib salat suci daripada haid dan nifas. Nombor 4, suci daripada haid dan nifas. Ini untuk wanita lah tuan-puan. Okey, wajib salat tuan-puan. Bila dia dah suci daripada haid, suci daripada nifas, maka dia wajib solat. Ustaz, kalau keputihan keluar ketika solat macam mana? Ya, maaf, baru masuk. Ketika solat ke sebelum? Dah bersihkan elok kemaluan kita, lepas tu dah pakai pad semua elok dah, time solat tiba-tiba keluar, dimaafkan. Okey, daimul hadas ataupun balwa, umumul balwa. Dimaafkan tuan-puan, tak ada masalah. Okey, ketika solat dia keluar tuan-puan. Tapi dah cuci elok pakai pad semua dah, time solat dia keluar, dimaafkan. Boleh? Sebab benda tu adalah di luar daripada kontrol kita. Okey? Clear tak? Lepas tu Ustaz nak solat lain, cuci balik elok-elok. Okey? Clear? Dapat teman? Dia macam istihadah. Istihadah tuan-tuan, dah lepas haid kan, lepas tu pada darah istihadah Ustaz.
Cuci elok-elok tuan-puan kemaluan tersebut, lepas tu pakai pad, lepas tu masuk solat. Time solat keluar darah istihadah, dimaafkan. Okey. Mengaji Al-Quran ketika keputihan dibolehkan, cuci elok-elok tuan-puan. Bersihkan dulu, pakai pad elok-elok, lepas tu baru boleh mengaji. Okey, sama macam istihadah tuan-puan. Kerana dia bukan darah yang haid, dia adalah darah istihadah, darah penyakit. Cuma perempuan ni ada darah penyakit dia keluar pada kemaluan. Sebab tu haid itu ditentukan oleh bilangan waktu. Clear Nifas itu ditentukan oleh bilangan waktu. Kenapa ulama bagi tahu waktu tuan-puan? Sebab waktu itu penting. Sebab perempuan ada banyak darah. Ada waktu tu darah haid 15 hari maksimum. Kalau nifas 60 hari maksimum, lebih daripada tu jadi haid. Sebab wanita ada darah haid tuan-puan. Lebih daripada tu istihadah. Sebab wanita ada darah istihadah tuan-puan. Terlajak lah kan. Okey. Keputihan tu penyakit yang boleh diubati, ustaz, perlu jumpa doktor untuk dirawat, jangan dibiarkan. Betul. Saya tak pandai perubatan. Terima kasih Puan Saadah. Tuan-puan, keputihan tu boleh dirawat. Jumpa doktor, rawat macam mana dan sebagainya. Cuma on the way nak rawat tu, kalau ada keluar, macam saya cakap tadi, bersihkan elok, dah pakai pad sebagainya elok, solat. Okey. Cuci keputihan dengan tisu basah boleh tak ustaz? Sebaiknya dengan air. Kalau guna tisu basah tapi yakin bersih semua elok teman, bolehlah. Sebaiknya dengan air lah. Okey? Clear. Yang kelima tuan-puan, selamat pendengaran dan penglihatan. Boleh? Orang yang selamat pendengaran dan penglihatannya wajib solat. Yang keenam, sampai seruan Islam kepadanya. Apa maksud sampai seruan Islam kepadanya? Golongan-golongan mu'allaf tuan-puan. Orang yang jauh duduk ceruk tuan-puan. Contoh macam orang asli. Kan? Saya buat program itu kan dekat Roy Belum tuan-puan. Ada orang asli yang saya pergi tu okey lagi. Ada yang 3 jam lagi naik boat, speedboat tuan-puan. Jauh ke dalam tuan-puan. Islam tak sampai kepada dia. Macam mana nak sampai tuan-puan? Internet pun tak ada. Macam mana nak sampai tuan-puan? Pendakwah nak pergi pun kena naik boat 3 jam. Tuan-puan, naik boat 3 jam tuan-puan, speedboat tu. Naik kapal terbang okey lagi. Kan? Ada buat makan-makan dalam kapal terbang. Saya pun tak mampu tuan-puan naik boat 3 jam. Ya Allah. Dah lah, atas Tasik tu bukannya ada RNR boleh berhenti tengah. Dalam flight 3 jam ada makanan tuan-puan, nasi lemak tu lah, nasi lemak ini. Jauh tuan-puan, jauh curug dalam sana. Islam tak sampai kepada mereka. Tetapi mereka ketika itu Islam tak sampai, mereka dimaafkan. Tak wajib solat ketika itu. Dah cuci dengan air, datang juga keputihan macam mana ustaz? Dimaafkan. On the way nak rujuk doktor lah, tapi mesti jumpa doktor rawat. Dah cuci dengan air, elok-elok pakai pad ke, panty liner ke tuan-puan, solat. Keluar ketika solat, dimaafkan. Boleh? Okay. Clear? Anak OKU perlu makan ubat sawan, perlu qada puasa ke ustaz? Usia 24 tahun. Okey, baik. Kalau jawapan dia, kalau dia tu sekali-sekala sahaja sawan, maka kena qada. Kalau dia memang wajib makan ubat, hari-hari dia memang kena makan ubat, tak boleh skip ubat langsung. Kalau skip ubat bahaya, datang mudarat kepada dia, maka dia tak perlu qada fidyah. Sebab macam mana nak ganti? Akan datang pun tak boleh. Tapi kalau doktor kata boleh, dia ni makan ubat seminggu 3 kali je contoh. So lagi 4 hari puasa lah. Tak boleh skip ubat langsung. 1 hari pun tak boleh skip ubat. Bahaya, mudarat kepada dia. Maka tak perlu qada tuan-puan. Fidyah. Orang yang memang tak memungkinkan dia untuk ganti langsung. Faham tak? Macam orang sakit kan? Sakit memang tak boleh skip. Kalau skip bahaya. Doktor kata kalau skip menyebabkan dia akan kemurungan, kan dia bunuh diri. Contohlah. Kan? Dia akan sampai buat dia bahaya lah ustaz. Kan dia cari pasal dengan orang tiba, sebab dia memang ada penyakit yang disahkan oleh doktor. Pakar perubatan. Tak boleh skip. Maka dia perlu fidyah. Nak qada macam mana? Akan datang pun tak boleh puasa lagi dah. Dia memang tak boleh puasa langsung 365 hari. Kena makan ubat. Tak makan ubat bahaya. Tak dia memudaratkan diri dia, memudaratkan orang lain. Teman. Bab sakit mental ni betul-betul disahkan oleh doktor lah. Bukan kau saya sakit mental. Disahkan oleh pakar perubatan psikiatri. Tuan-puan, memang betul-betul bahaya tapi disahkan oleh doktor lah. Kena makan ubat. Okey?
Ibu bapa kena tolong qada ke ustaz? Ada dua cara. Ada optional. Qada pun boleh, bayar fidyah pun boleh. Dapat? Kalau dia sekali-sekali makan tu tak apa. Tu boleh puasa, boleh qada. Kalau doktor kata daripada 7 hari, 5 hari makan ubat, 2 hari boleh tak makan ubat. 2 hari tu qada lah. Dapat Solat tiba-tiba batuk, terkucil, terkencing, boleh ke teruskan solat? Jawapan dia kalau yakin dan banyak, batalkan solat. Pertama. Kedua, kalau memang dia penyakit, dimaafkan. Kalau dia bukan penyakit, sekali-sekali jadi macam tu, maka dia kena, kalau banyak, dah rasa keluarnya banyak, yakin, maka batalkan solat, cuci balik, ambil wuduk dan solat semula. Okay? Kalau orang sakit lain tuan-tuan, memang doktor sahkan, ada sakit macam tu makcik, tak apalah tu dimaafkan lah. Itu pun kena lapik elok-elok, pakai pad atau panty liner lah. Okay? Clear tuan-tuan Baik, seterusnya saya beritahu tuan-tuan, syarat sah solat. Tadi syarat wajib Tadi ada 6 rukun, rukun syarat wajib. Kena pada kita, ahli keluarga kita, isteri kita, maka wajib solat. Lama tak nampak ustaz, 2 hari saya MC, sakit tekak, memang bawa dia elok. Itu wajib solat. Kalau tak ada 6 rukun ni pada orang tu, individu tu, tak wajib solat. Tapi boleh tak solat? Boleh. Kalau 6 ni, wajib kena kat dia. Dia mesti solat. Wajib solat. Kalau tak solat, dosa lah. Sebab syarat wajib. Wajib kalau tinggal dosa. Buat pahala. 6 ni, kalau syarat wajib tu ada kat dia, maka dia kena buat. Clear tak tuan-tuan? Boleh ke ni? Okay. Yang kedua tuan-tuan, last. Lepas tu kita buat soal jawab sikit. Syarat sah solat. Tadi wajib Syarat wajib ni tuan-tuan, kalau individu tu ada syarat tu, maka dia wajib solat. Syarat sah pula tuan-tuan, kalau nak solat, kena ada benda ni. Kalau tak ada, tak sah. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni, tak kisahlah tuan-puan dia ni apa sekalipun. Kalau benda ni, dia tak buat dalam solat, tak sah. Atau benda ni tak ada kat dia, maka dia tak sah. Apa dia tuan-puan? Pertama, Islam. Kalau orang yang bukan Islam, dia buat perbuatan sama macam solat. Dia mulakan dengan takbiratul ihram, dia sudahi dengan salam, beberapa rukun-rukun tertentu. Sebiji, 13 rukun, semua dia jaga. Mantap, tip-top. Tapi dia bukan Islam. Maka solat dia itu tidak sah. Dia exercise lah tu. Faham Dia exercise lah tu tuan-tuan. Dia exercise. Ustaz, kawan saya Ustaz, dia non-Muslim tapi dia buat sebiji macam solat Ustaz. Sebiji. Okay? Tuan-tuan, itu nama dia exercise. Bukan solat. Kalau tak puasa Ramadan sengaja, berdosa besar. Ganti. Nombor 2, berakal. Nombor 2, berakal tuan-tuan. Syarat sah solat. Sebab tu orang yang tak berakal, ataupun kita kata orang yang gila, betul-betul gila lah, disahkan doktor. Pitam, mabuk, pengsan, apa lagi? Tuan-tuan, itu semua tak sah solat ketika itu. Fidyah yang lama tak buat, kena buat lah. Kalau 10 tahun, 10 tahun lah kau kira. Tengok dalam website tuan-tuan. Website Majlis Agama. Saya Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tuan-tuan tengok dalam tu, semua ada pemilihan tahun tuan-tuan. Daripada tahun 1990-an pun ada. Yo, tahun 1990-an sampailah 2026. Tuan-tuan kalau 20 tahun, tinggal 20 tahun lah. Tik je kat situ tuan-tuan. Cuma tak ada pada tahun 1900 ni tak ada. Okay, pada ada tahun 1890 tak ada lah tuan-tuan. Zaman-zaman apa? Alfonso di Abu. Website apa Ustaz? Type je tuan-tuan dan puan-puan. Fidyah. Ni saya tunjuk Negeri Sembilan lah Saya tak tahulah negeri lain. Saya tak tahulah negeri lain tuan-puan tahu. Ni saya tunjuk Negeri Sembilan je. Okey, tuan-puan, ini Negeri Sembilan. Fidyah. Ini Negeri Sembilan tuan-puan. Okey, nampak tak? Bayar fidyah online Mains. Tekan situ tuan-puan. Nanti dia akan kirakan siap-siap tuan-tuan dan puan-puan. Don't worry, be happy. Tuan-puan keluar je lah duit, bayar pun online sahaja. Settle dah, tak payah nak susah-susah. Kita guna wakil tuan-puan. Bayar fidyah kat situ. Tak salah nak bayar fidyah untuk anak ke, mak ke, apa ke. Sebaiknya bayar fidyah kat negeri yang masing-masing tuan-tuan dan puan-puan cari rezeki. Macam saya duduk Seremban. Negeri Sembilan, saya share rezeki di sini, negeri ini. Maka saya bayar zakat di negeri ini. Okay, bayar zakat fitrah lah. Tapi nak main negeri lain pun boleh, tak ada masalah. Sengaja tak puasa Ramadan umur 26 tahun, berdosa besar. Ganti.
Okay, berakal. Yang ketiga tuan-puan, last syarat sah solat suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Apa-apa sahaja yang memerlukan kita mandi wajib. Itu hadas kecil. Kena suci. Kalau tak suci, tak angkat hadas besar lagi, tak mandi wajib lagi, solat tidak sah. Kalau mandi kalau ada kecil, apa-apa sahaja yang menyebabkan kita ambil wudu. Kena ambil wudu. Ambil wudu baru hilang hadas kecil tersebut. Maka kalau kita tak ambil wudu, maka ketika itu syarat yang kita tidak sah solat. Baik. Orang masa sihat kena ganti kan wajib. Salam Ustaz, kalau ibu mengandung, okey Man, ada persoalan kan? Silakan tanya sekarang. Ada persoalan? Sila tanya tuan-tuan. Soal puasa dan solat nanti saya DM Ustaz ya? Boleh. Alhamdulillah. Ibu mengandung, HB rendah dan doktor tak galakkan untuk berpuasa, maka harus berbuka. Fidyah online ada akad? Ada. Fidyah online ada akad. Dia akan tulis baca kat situ. Negeri Sembilan ada, negeri lain pun ada. Dia ada akad di situ. Akad kita wakilkan kepada pusat zakat. Baca lah. Saya Muhammad Aidil bin Ridwan, macam tu contoh. Mewakilkan pusat zakat negeri Sembilan untuk mengagihkan fidyah saya sebanyak berapa jumlah. Okey? Ada tuan-tuan. Jangan risau. Okey, senang. Semua di hujung jari tuan-tuan. Kau nak bayar, tak nak bayar sahaja. Ya. Kalau anak menyusu badan tak puasa, risaukan anak, maka qada dan fidyah. Okay. Contoh orang diuji jadi OKU sakit mental disorder, dia perlu qada solat ke? Kalau solatnya tinggal banyak, qada berapa yang mampu. Batal tak puasa pada orang yang ada asma yang perlu guna inhaler. Saya dah jawab soalan ni tuan-puan. Tuan-puan, kalau guna inhaler disebabkan sekali-sekala batal. Kalau dia memang kronik disahkan oleh doktor, maka ketika mana dia sedut inhaler dan puasa, tak batal. Kalau puasa yang bertahun kena gantikan, ya kena ganti tapi tak berganda. Tinggallah puasa 5 hari. Tapi 10 tahun tak pernah qada. Tahun ke-11 baru nak qada. Ganti 5 hari sahaja. Tapi fidyah berganda di sisi mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi pun berganda. Cuma murah sikit daripada mazhab Syafi'i. Boleh ke Ustaz? Boleh. Kalau mana yang mampu lah. Tak mampu Syafi'i, Hanafi. Negeri Sembilan punya website, tak mampu Syafi'i, ada Hanafi tuan-tuan. Dua-dua boleh pakai. Ada dalam website Ma'ins. Negeri Sembilan lah. Sebab saya duduk Negeri Sembilan. Saya cakap Negeri Sembilan. Bayar zakat fidyah guna Maybank to you tak ada akad Ustaz, jadi macam mana sah ke? Saya galakkan tuan-puan. Bayar fidyah guna zakat fidyah, bukan zakat fidyah Kak Faizah. Zakat fidyah. Bayar zakat guna Maybank to you, boleh. Bayar fidyah kena menggunakan saluran pusat zakat. Ataupun pergi sendiri. Tak pandai pusat zakat. Zakat fitrah tak apa. Boleh lafaz sendirilah. Okey? Sebaiknya pusat zakat tuan-tuan, pakai website dia. Boleh tak kalau kita niat nak bayarkan zakat fitrah untuk orang lain, walaupun orang tu mampu je bayar sendiri. Kena tanya orang tu. Ali, nama dia Ali ya contoh. Ali, aku nak bayar zakat untuk kau, boleh tak Ali? Saja je. Boleh ikut kau lah. Boleh. Okay? Sebagai ulama kata kena minta izin kepada dia. Nak bayar zakat untuk dia. Ganti puasa tak perlu bayar fidyah kan? Tengok keadaan. Kalau dah ada keadaan, kena ganti dan bayar fidyah tau. Kak Haslina, dengar betul-betul suara saya Kak Haslina, tertinggal puasa ataupun tinggal puasa walaupun dah 10 tahun 5 hari tinggal, tetap kena qada 5 hari, tapi fidyah tetap kena bayar berganda. Fidyah tahun by tahun, lepas makin banyak fidyah kena bayar. Cuma qada tak perlu ganda, tapi qada tetap kena buat, fidyah tetap kena bayar. Kak Haslina, nak bayar fidyah kena ganti puasa tu dulu ke? Tak menjadi syarat. Bayar fidyah dulu, lepas tu baru ganti puasa pun boleh. Ustaz perlu bawa beras ke kalau bayar fidyah? Boleh, pikul beras. Letak kat pusat zakat. Bagi penuh kat situ. Dah orang pelik. Ini kaunter zakat ke? Kena runcit. Tak payahlah bawa duit je. Zakat fitrah Ustaz. Okey, zakat fitrah bayar kat Maybank pun boleh. Niat je kita nak bayar zakat tuan-tuan. Tak ada masalah. Okay, kau janganlah bawa duit yo. Duit pun tak payah bawa. Bawa handphone je sekarang ni. Paling penting handphone. Okay, duit tak penting sangat sekarang tuan-tuan. Handphone penting sebab dalam handphone ada duit. Dalam duit belum ada handphone. Nak bayar fidyah kat asnaf boleh ke? Tuan-tuan, nak bayar fidyah kat asnaf, dia fakir dan miskin boleh dengan syarat cari betul-betul orang fakir miskin.
Susah ke Ustaz? Susah lah Ustaz. Kalau susah bayarkan Ustaz zakat. Ustaz kalau menyusu anak tak puasa, qada dan fidyah. Sebab risaukan diri kita dan juga baby. Risaukan baby tuan-puan, maka kena fidyah. Qada dan fidyah. Ya betul Ustaz, ya betul. Ustaz kalau ibu menyusu dia tak puasa juga, sah tak puasanya? Sah. Puasanya dia menyusu pun selepas azan maghrib boleh ke? Boleh, sah. Dan lepas azan maghrib memang sah lah dah buka. Kalau sakit kena ganti puasa dan fidyah juga ke? Sakit yang tak boleh ganti langsung, sakit yang kronik, maka fidyah sahaja. Kalau tinggal puasa sebab demam, kena qada, fidyah kena tak Ustaz? Kena. Puasa tinggal sebab demam, 2-3 hari, kena qada. Fidyah tak perlu tuan-puan. Kecuali kalau dah lupa, leka-leka dan masuk Ramadan yang baru, tak ganti lagi, kena fidyah. Qada tetap qada, fidyah pun tetap fidyah. Jika nak bagi zakat pada keluarga sendiri lebih afdal kan? Boleh, tapi dengan syarat tak boleh bagi kepada orang di bawah tanggungan kita. Anak tak boleh bagi kepada isteri, tak boleh bagi kepada suami, suami tak boleh bagi kepada isteri, mak tak boleh bagi kepada anak, ayah tak boleh bagi kepada anak. Itu bukan zakat, itu sedekah nama dia. Bagi kepada pakcik, makcik, sepupu, sepapat boleh. Ustaz kalau zakat emas dibayar kat mana? Bayar dekat pusat zakat. Sama juga pakai website pun boleh. Boleh tak orang lelaki solat tarawih di rumah? Boleh. Ustaz sengaja tak puasa. Dah banyak kali kan jawab soalan ni. Apa masalah kau? Sengaja tak puasa. Ke memang tak puasa ni? Gurau. Bayar fidyah ni bagi beras boleh kan? Memang bagi makanan asasi kita. Okay? Secupak tuan-puan. Tak puasa sebab darah nifas, qada. Okay? Tertinggal leka-leka dan masuk Ramadan baru, qada dan fidyah. Lebih afdal tarawih di rumah atau masjid, tengok keadaan. Rumah boleh, masjid boleh, tengok keadaan. Jawapan saya dua-dua boleh, tengok keadaan. Kalau bersalin bulan puasa, kena qada dan fidyah ke? Kena qada, tak perlu fidyah. Tapi tertinggal tuan-tuan dan puan-puan. Maka macam mana tu Ustaz tertinggal? Kalau dah tertinggal sampai masuk Ramadan yang baru, tak puasa, dah masuk Ramadan yang baru, qada dan fidyah. Bagi zakat dekat adik OKU boleh tak? Tak, OKU tak semestinya masuk asnaf tuan-puan. Kena tengok dulu syarat. Dia OKU tuan-puan tapi simpanan ada 1 juta. Macam mana gaya itu? 75 tahun wajib puasa ke Ustaz? Wajib, selagi mana mampu. Dan bagi zakat pada suami sebab suami tu banyak hutang, itu bukan zakat, itu sedekah nama dia. Bayar balik semula dengan orang yang asnaf. Buat pembedahan bulan puasa, doktor suruh makan ubat, kena ganti puasa. Boleh ke bagi zakat pada orang yang tak solat? Boleh, sah, tak ada masalah. Perempuan dah bekerja belum kahwin, boleh bayar fidyah sendiri? Boleh. Tak ada masalah. Apa lagi tuan-puan? Apa lagi? Qada puasa perlukah kalau dah bertahun lama dulu sebab tinggal sebab sakit? Kena. Perlu qada tuan-puan. Kecuali sakit yang memang tak boleh puasa langsung. Masa muda tak payah puasa, hidayah datang bila dah tua tak larat puasa. Macam mana tu Ustaz? Ganti semampu yang boleh, fidyah tetap kena bayar. Macam mana nak kira berapa banyak kita tinggal Ustaz? Yakin berapa yang kita tinggal. Ghalabatul dhan. Yakin berapa yang kita tinggal. Letakkan, putuskan keyakinan. Walaupun tak ingat. Dapat duit EPF, mana yang patut bayar hutang atau zakat? Jawapan saya bayar hutang. Lepas tu bayar zakat. Macam mana nak kira berapa banyak kita tinggal Ustaz? Yakin. Ustaz nampak tak komen saya? Apa tu? Kalau tak mampu bayar fidyah, kalau tak bekerja, kena bayar juga. Itu adalah hutang. Bayar sikit-sikit pun tak apa. Okay? Bayar sikit-sikit pun tak apa. Lepas solat asar boleh qada solat tak Ustaz? Boleh. Qada bila-bila masa pun boleh. Ustaz macam mana dah terbagi zakat pada suami? Apa hukumnya Ustaz? Hukum zakat itu tak sah. Kena bagi semula. Bagi balik lah. Okay, tak boleh bagi tuan-puan. Walaupun ada sebahagian pendapat lah. Tapi itu bukan zakat tuan-puan. Zakat ni kena bagi pada orang asnaf dan bukan juga kepada orang di sekeliling kita. Macam sepupu, sepapat tu boleh lagi. Tanggungan tak boleh tuan-puan. Okay? Suami banyak hutang. Boleh ke Ustaz? Tak boleh lah. Walaupun sebahagian ulama kata boleh. Satu cupak bersamaan berapa kilo beras? Tak sampai kilo tuan-puan. Satu cupak bersamaan dengan RM1.90 macam tu lah. Tu kalau Negeri Sembilan lah. Lain negeri lain tuan-puan. Okay? Lain negeri lain. Dia punya zakat dia. Zakat fidyah dia. Fidyah kalau bagi anak yatim boleh ke Ustaz? Tak boleh. Fidyah kena bagi dekat asnaf, fidyah kena bagi dekat fakir dan miskin.
bukan anak yatim. Anak yatim tak semestinya fakir dan miskin. Dengar betul-betul. Dapat. Dapat teman. Boleh tak isteri bayar zakat guna duit isteri, bukan duit suami? Boleh? Jap dia driving. Silakanlah. Okey. Baik, ada tanya tadi, apa hukum bagi zakat kepada isteri? Suami. Hukum dia tuan-tuan puan tak boleh kecuali, ada kecuali. Maaf tuan-tuan, saya tertinggal kecuali tu. Saya rujuk dengan Jabatan Mufti balik. Saya on the spot rujuk tuan-tuan. Kecuali kalau bagi kepada suami, suami tu dah memang kategori asnaf, fakir. Ataupun dia berhutang tu melampau-lampau. Hutang melampau-lampau kalau sakit hutang sikit tak payahlah. Hutang dia melampau-lampau sampai dia fakir, miskin, muflis tuan-tuan. Boleh tak bagi zakat kat dia? Boleh. Saya betulkan balik. Dengar betul-betul? Okey, boleh ke? Boleh, Jabatan Mufti Wilayah. Okey? Boleh? Ni zakat harta lah. Zakat harta dan pendapatan. Apakah hak anak yatim yang kaya? Maksudnya apa tu? Okey? Itulah cerita tu tuan-tuan. Bayar zakat ke adik-beradik. Asalkan bukan tanggungan kita, boleh tuan-tuan. Tapi pastikan dia betul-betul layak lah. Betul-betul layak. Adik-beradik saya, Ustaz, saya bayar zakat kat dia, boleh? Tapi rumah dia 800,000 rumah. Kereta dia tuan-tuan, Honda, BMW, Mercedes. Tapi bagi zakat kat dia, kau biar betul. Faham tak? Bagi fidyah pada fisabilillah. Kena ulang balik, Ustaz. Ulang balik. Salah tuan-tuan. Fidyah ni, dengar betul-betul. Fidyah hanya kepada fakir dan miskin sahaja. Fidyah. Bukan zakat, Fidyah. Zakat ni ya, 7-8 asnaf. Zakat ni ya, 7-8 asnaf. 8 kategori. Fidyah bayar kepada fakir dan miskin. Faham tak tuan-tuan? Ustaz lupa nak tanya, berapa harga zakat fitrah tahun ni? Tengok negeri masing-masing. Negeri Sembilan RM7.5. Paling sikit lah. Paling mahal RM20 ke RM100? Tak ingat saya. Faham Dengar tak tuan-tuan? Lepas tu saya kata TikTok ni tuan-tuan, dia macam shopping mall. Masuk keluar. Kan tanya soalan macam sama kan? Tak apalah, mana saya mampu jawab, saya jawab lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kecil hati tau. Okey. Fidyah tuan-tuan bayar pada asnaf, bayar pada fakir dan miskin sahaja. Macam nak cik orang miskin sekarang ni? Senang. Pergi pusat zakat. Dah, bayar kat dia, settle. Engkau Al-Idrus tanya mana nak cik orang miskin sekarang ni Ustaz? Senang je, pergi pusat zakat. Tak payah cik orang miskin tuan-tuan. Kalau susah nak cari, sebab bukan kerja kita. Pusat zakat dia ada pegawai, memang kerja dia cari orang miskin je. Tu kerja dia. Tuan-tuan kerja apa? Cikgu. Tuan-tuan bukan kerja hari-hari nak cari orang miskin kan? Bagilah kepada orang yang berautoriti. Ini tidak, semuanya gitu. Cari orang miskin kita lah cikgu, kita lah doktor. Itu yang bercakap bukan bidang kita tu. Orang cakap kesihatan pun kita nak cakap, padahal kita cikgu. Contoh. Saya tuan-puan, kalau bab kesihatan saya tak pandai cakap sangat. Sikit-sikit boleh sebab saya bukan doktor. Doktor marah saya kan. Fidyah bayar ke tahfiz boleh ke? Ya Allah ya Tuhanku. Tuan-puan bayar kepada fakir dan miskin sahaja. Tak kisahlah dia tahfiz ke, dia madrasah ke, dia sekolah apa ke, Cina ke, India, tak kisah. Asalkan dia fakir dan miskin. Faham tak tuan-puan? Fidyah wajib kepada siapa? Tuan-puan tengok ni, dengar betul-betul. Dengar tuan-puan, fidyah wajib diberikan khusus kepada golongan fakir dan miskin yang benar-benar memerlukan makanan kelangsungan hidup sahaja. Dengar betul-betul. Fidyah wajib, fidyah khusus diberikan golongan fakir dan miskin. Tidak sah diberikan golongan kaya atau selain daripada asnaf. Dengar betul-betul. Golongan fakir dan miskin benar-benar memerlukan sahaja. Tak sah kalau diberikan kepada golongan kaya ataupun daripada selain daripada asnaf miskin. Lagi sekali, fidyah. Faham tak? Daripada pusat pungutan zakat Mawib, tuan-tuan. Okay? Banyak soalan yang tak sepatutnya masa sekolah agama dulu tak ada. Jangan cakap macam tu, Pak Rubi. Tak baik cakap macam tu, okay?
Mereka tak tahu. Okey. Okey, saya jawab jom. Tapi kalau tuan-puan rasa saya jawab tu macam marah, minta maaf lah. Okey, janganlah marah dia orang. Baru biasa mau Allah Akbar kan. Geram tak? Bukan geram. Saya nak bagi tahu tuan-puan supaya tuan-puan jangan silap lagi. Kan tuan-puan nak bayar kat Ustaz Tafiz lah apalah. Faham tuan-puan Boleh? Wajib dibayar kepada fakir miskin. Afdalnya kepada Muslim. Tapi ada sebahagian ulama' kata boleh kepada non-Muslim. Tapi orang non-Muslim tu yang tak melawan Islam lah. Macam kita Malaysia ikut Islam kan, dia tak melawan. Boleh. Tetapi utamakan kepada Muslim, orang Islam. Bagi kepada non-Muslim boleh ke? Sebahagian ulama' kata boleh. Antara dia mazhab Hanafi tuan-tuan. Tapi mazhab Syafi'i tidak membenarkan. Okey, jadi saya tuan-puan mempunyai tauliah mengajar mazhab Syafi'i. Okey. Jadi saya bagi tahu mazhab Syafi'i tak boleh bagi kepada non-Muslim. Clear dapat? Clear. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ustaz sekarang baru tahu yang keputihan tu najis. Dulu tak tahu perlu qada ke solat sepanjang hidup tu. Tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu qada. Okey, sebab ketika itu kita buat tu dalam keadaan kita tidak sengaja. Dapat? Kita tak tahu kan, tak ada ilmu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Clear tuan-tuan Jom saya nak jual produk tuan-tuan jap. 10 minit. Okey, baik tuan-tuan. Clear? Jom tuan-tuan, insya-Allah. Saya nak keluar jual produk ni tuan-tuan. Apa produk nak jual ni? Ustaz, buku biru tu saya dah ada, cuma tak ada tok guru nak ajar saya. Saya dah ajar. Saya bukan tok guru, tapi saya ajarlah. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, jom saya nak buat penjualan produk tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hari ni saya nak jual sambal bilis garing. Sambal bilis lagi tak sambal bilis ni? Kena habis. Ada. Tuan-tuan, tinggal 544 stok sahaja lagi. Jom, saya promotekan. Okey, baik tuan-tuan. Okey, saya pun promote juga. Tuan-tuan, jom. Saya promote sambal bilis tuan-tuan Tak banyak tau tuan-tuan. Tinggal 544 stok sahaja lagi. Sekejap saya pinkan kepada tuan-tuan. Semua boleh tengok. Beg kuning saya pinkan. Okey tuan-tuan, saya jual sambal bilis ikan garing. Baik Ustazlah, sambal garing ikan bilis. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak dapatkan boleh dapatkan segera. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sambal garing ni sangat-sangat sedap. Sajian dia sesuai untuk 5 orang tuan-puan. Okey, siapa yang dah habis boleh restock segera. Bulan puasa ni boleh dapatkan tuan-puan, makan ketika berbuka sangat sedap, makan dengan bubur, makan dengan nasi. Kalau tuan-puan tak ada selera, makan nasi putih, letak sambal garing ni tuan-puan, sambal bilis garing ni, telur dadah, kicap. Settle tuan-puan. Iyo, siapa tuan-puan tanya tadi nak beli produk ni tuan-puan, jom dapatkan segera sambal bilis ekstra, sambal garing by Ustaz lah. Tuan-puan, saya beritahu tuan-puan, tuan-puan nampak tak gambar ni? Tuan-puan tengok gambar ni kan? Tuan-puan nampak tak ikan bilis penuh? Macam ni lah tuan-puan dapat bila sambal ni sampai tuan-puan, separuh ni. Tuan-puan buka-buka je tuan-puan, penuh dengan ikan bilis. Ini saya dah makan dah habis tuan-puan. Tuan-puan boleh tengok dalam ni penuh dengan ikan bilis. Ni dah habis lah. Dalam ni tuan-puan. Dan ikan bilis dia sangat-sangat rangup tuan-puan. Okey, ikan bilis dia sangat-sangat rangup tuan-puan. Saya nak bagi tahu tuan-puan, ikan bilis dia punya rangup tak lemau. Tuan-puan kalau tengok tuan-puan boleh patahkan. Iyo, serius saya bagi tahu tuan-puan. Iblis dia banyak dari satu. Puan Faiza. Puan Nur Faiza, typo tu bukan iblis. Iblis dia banyak dari satu. Dari first boleh tu bukan iblis. Iblis dah kena rantai. Bilis. Ya Rabbi ya Karim. Tertypo Ustaz, dia auto. Gurau Puan Faiza Alah, kita gurau di tengah hari ni kan. Itulah tuan-puan, saya takut nak promote ikan bilis ni. Sebab dia punya ayat tu tuan-puan, terbalik salah. Ikan bilis terbalik jadi iblis tuan-puan.
Naya ikan iblis tuan-puan. Terkejut iblis. Dah kena rantai dah tu. Boleh tuan-puan. Gurau lah tuan-puan. Gurau. Puasa kan biasalah. Gurau puan Puan Faizal gurau tau. Gurau je. Puan Faizal student saya tuan-puan. Dia faham lah panggil dia tu. Okay. Baik tuan-puan, saya target pagi ni boleh tak 10 orang buat pembelian tuan-puan? Saya pinkan tuan-puan hari ni. Ada tak 10 orang yang buat pembelian? 10 orang tuan-puan, sekejap saya pin lagi sekali. 10 orang je tuan-puan, saya perlukan 10 orang. Ada tak 10 orang nak buat pembelian? Jom tuan-puan, boleh buat pembelian sekarang. Add to cart tuan-puan, terus beli tuan-puan. Terus add to cart tuan-puan dan terus buat payment sekarang tuan-puan. Serius buat payment segera. Tuan-puan, serius buat payment segera. Tuan-puan dapatkan sekarang ikan bilis ekstra sambal garing by Ustaz Lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ramuan dia ikan bilis kering, cili kering, bawang besar, bawang putih, tepung dan perisa yang dibenarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu boleh makan lebih kurang dalam 5 orang tuan-tuan dan puan-puan. Tarikh expired dia tuan-tuan 25 Januari 2027. Setahun lah tuan-tuan. Jauh lagi ni insya-Allah. Tak sampai tuan-tuan. Saya makan tak sampai sebulan habis. Tuan-tuan, berat bersih dia 120 gram. Dalam ni tuan-tuan 120 gram. Ustaz kampung kat mana? Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan ini daripada Besut Terengganu tuan-tuan dan puan-puan. Produk Ustaz Lah halalan thayyiban. Tuan-puan, ikan bilis dia tuan-puan memang penuh, serius. Tuan-puan kalau makan ikan bilis je. Sambal dia tuan-puan bawah-bawah. Biasanya orang ikan bilis bawah-bawah, sambal tinggi. Tuan-puan kalau buka ni, ikan bilis dia menggunung tuan-puan, sambal kat bawah. Serius saya cakap. Iyo. Iyo tuan-puan, boleh COD kan? Cuba tuan-puan tekan. Button kuning kat bawah ni, button kuning. Back kuning tuan-puan, terus buat payment sekarang. 5 minit saja lagi tuan-puan. Jom. Lagi tuan-puan, lagi. Siapa lagi dah buat pembelian tuan-puan, sila komen dan order tuan-puan. Siapa dah buat pembelian, sila komen dan order. Terima kasih kepada Miss Merah. Terima kasih Puan Miss Merah dah order. Terima kasih. Sambal ikan bilis makan dengan laksa pun sedap. Bukan laksa ni tuan-puan, gatah pun sedap. Makan dengan nasi pun sedap. Makan dengan bubur pun sedap tuan-puan. Serius. Tuan-tuan, jom. Tengok beg kuning dekat bawah ni tuan-tuan. Beg kuning saya dah pin lagi sekali tuan-tuan. Dah order Ustaz. Terima kasih Puan Kak Misa. Terima kasih tau. Jom tuan-tuan. Support kita bersama-sama. Support produk-produk Ustaz Lah tuan-tuan. InsyaAllah. Saya dah beli 2. Terima kasih. Kak Amani dah order sampaikan bilik garing 2 dah. Terima kasih. Kak Mas Noramani. Terima kasih. Auto gelak dengan Ustaz cakap. Terima kasih tau Min. Puan Min. Purchase produk number 1. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jom tuan-tuan. Lagi 4 minit. Terima kasih tuan-tuan. Siapa dah order? Komen dan order tuan-tuan. Cepat. Tuan-tuan dan puan-puan. Lagi 5 orang saja diperlukan untuk penjualan beg kuning gitu tuan-puan. Sambal ikan bilis. Serius tuan-puan sedap. Saya beritahu tuan-puan. Memang serius sedap tuan-puan. Iyo, serius sedap tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan boleh tengok. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jom tuan-tuan dan puan-puan. Serius saya beritahu. Memang sangat-sangat sedap. Ikan bilis dia tuan-puan memang penuh. 120 gram. Tuan-puan dapat je penuh macam ni. Harga tuan-puan dapat dekat beg kuning berapa? Tuan-puan tahu tak harga asal dia RM24.50 tau. Podeh Ustaz. Memanglah podeh. Barulah ada terasa kick sikit. Kan? Dia podeh-podeh yang kick lah tuan-puan. Tapi tak over. Tak berminyak tuan-puan. Sambal dia tak berminyak. Iyo tuan-puan, sambal dia tak berminyak dan tak berbau hapak tuan-puan. Serius saya beritahu. Tuan-puan dapat RM13.90. Murah tuan-puan daripada harga RM25. Serius, harga asal RM25, tuan-puan dapat RM13.90. Tuan-puan hampir berapa ringgit? Kat RM10 tuan-puan, kurang RM8 lebih. Iyo. Dan beli 2 untuk raya. Terima kasih tuan-puan. Beli untuk raya pun boleh. Nanti tuan-puan nak makan lemang kan? Makan lemang dengan sambal bilis. InsyaAllah tuan-puan memang sedap. Tuan-puan nak makan ketupat. Tuan-puan cecah dengan gaulkan dengan sambal ikan bilis ni. Masya Allah tuan-puan. Memang sedap. Beli sekarang boleh dapat ke? Beli sekarang tuan-puan insya Allah sempat tuan-puan. Ingatkan beli sekarang dapat. Saya tak adalah. Hantar kat rumah tuan-puan sekarang. Okay. Beli sekarang tuan-puan insya Allah boleh dapat tuan-puan. Jangan lama-lama lah tuan-puan. Nanti nak raya, kurir dah cuti. Serius sedap saya beritahu tuan-puan. Iyo, tuan-puan makan dengan lemang, makan dengan ketupat. Tuan-puan buat kuah lontong kan, kuah lodeh kan. Tuan panggil lah, lontong ke lodeh ke. Tuan-puan letak sambal ikan bilis dalam kuah tu. Masya Allah, sedap tuan-puan. Tuan-puan buat soto, buat mi sup kan. Tuan-puan letak, oh ya Allah sedap ni tuan-puan. Oh, ya. Biasa saya jumpa jenama tuan-puan, ikan bilis dia tenggelam bawah, ataupun kecil-kecil. Tapi ikan bilis daripada sambal garing bilis Ustaz Lah ni tuan-puan. Ikan bilis dia menggunung ke atas, sambal kat bawah tenggelam dan ikan bilis dia besar dan rangup, patah, boleh patah tuan-puan. Iyo. Boleh patah tuan-puan. Serius saya bagi tahu. Apa maksud dia Ustaz? Maksud dia ikan bilis tu rangup. Kalau ikan bilis tu lemau, dia liat tuan-puan tak boleh patah.
Dan setengah sambal tuan-tuan dia berbau hapak tuan-tuan. Tak, ini sambal ni walaupun saya dah makan kan, saya gatah tuan-tuan, zip je balik. Dia tak masuk angin tuan-tuan, dia tak lemau. Serius. Yo. Lemang dengan rendang daging sedap Ustaz. Yo, rendang daging ko sambal. Ya Allah, ya tuan-tuan. Okey, boleh tuan-tuan eh? Jom last tuan-tuan. Lagi 1 minit terakhir. Baik, 1 minit terakhir tuan-tuan. Jom tuan-tuan buat pembayaran. Sekarang. Jangan tunggu lagi tuan-tuan. Jom buat payment sekarang. Buat COD pun boleh, buat online banking pun boleh. Tuan-tuan tak segera tuan-tuan boleh buat online banking. Boleh buat COD pun boleh tuan-tuan. Jom. Baik tuan-tuan, last 1 minit yang terakhir. 1 minit terakhir tuan-tuan. Jom. Cepat tuan-tuan. Add product to cart dan terus buat payment sekarang. Boleh? Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih siapa yang dapat pembelian. Last call tuan-tuan. Jom 30 saat yang terakhir. Tuan-tuan, sambal garing ikan bilis bagi Ustaz Allah. Sambal ikan bilis sangat-sangat ekstra. Tuan-tuan boleh dapatkan sekarang di beg kuning kita dekat bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok. Jom sama-sama kita tuan-tuan. Baik. Terima kasih kepada mak ayah saya. 12. Tepat jam 12. Berapa orang pembeli ni? Masya Allah, terima kasih tuan-puan. 13 orang yang membeli di Ustaz lah. Hampir 10 orang tuan-puan. Alhamdulillah dan order. Terima kasih tuan-puan. 10 orang beli di Ustaz Aidil dan juga 13 orang beli di Ustaz lah. Terima kasih tuan-puan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki mak ayah saya. Tuan-puan nanti dah dapat, apa rasa? Tengok betul-betul. Sedap ke tak sedap saya beritahu. Saya dah rasa tuan-puan. Tak percaya? Itu tinggal sikit. Okey, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih kerana setiap gift tuan-tuan memberikan kepada kita. Terima kasih tuan-tuan kerana support kita. Terima kasih tuan-tuan kerana buat pembelian pada produk-produk kita. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah SWT melapangkan rezeki tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dah jam 12. Saya serahkan kepada Ustaz Afiq dan Ustaz Ismail kejap lagi. Tuan-tuan minta maaf tuan-tuan atas segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa kata dan sebagainya pada mulut saya. Saya minta maaf tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan semua, jumpa lagi. InsyaAllah doakan saya Isnin hingga Jumaat jam 11 pagi. Jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih semua.